Diorang ingat diorang main terror. So anyway, keputusan MIC keluar yang semalam, perwakilan buat keputusan, diorang akan keluar. And then join, siapa dia mau join, diorang serah kepada CWC MIC, Majlis Tertinggi MIC. So jangan confuse, jangan share sini share sana, cakap Anwar hantar bunga petang, Anwar hantar bunga pagi tau, bukan petang. So Anwar actually hantar bunga, dia cakap baguslah lu keluar, lu join saya. Mungkin itu dia punya makna lah. Pada saya MIC tak ada majoriti kerusi di Malaysia, so they have to dia terpaksa bertenggek dengan undi Melayu. So sekarang Melayu dalam 70% atau 80% sekarang sokong Perikatan Nasional. So MIC have made a tactical decision.